Walaupun banyak sangat berita palsu atau berita propaganda serta ada video yang dibuat dengan AI, tetapi akhirnya media yang dianggap pro-Israel kena bercakap benar juga mengenai kehancuran Israel dan kena bom di merata tempat di seluruh bumi Israel. Assalamualaikum dan salam bahagia saudara-saudari para penonton yang beriman sekalian. Saya nak bawa contoh sasaran Israel paling penting, paling berbahaya, iaitu pusat nuklear di Dimona, selatan Israel. Dan satu lagi sasaran Amerika Syarikat di luar negara Teluk dan negara Arab, iaitu pangkalan tentera Amerika Syarikat UK di Pulau Diego Garcia di Laut Hindia yang terletak kira-kira 3,800 kilometer atau 4,000 kilometer, saudara. Daripada Iran. Kiranya Iran tu lancar perlu berpandu dari tepi pantai ni mungkin 3,800, tapi kalau dia lancar daripada dalam jauh ni mungkin 4,000 kilometer. Saya tengok media pro-Israel, CNN, Wall Street Journal dan pelbagai media antarabangsa terpaksa bercakap benar serangan ke atas pusat nuklear di Dimona dan serangan pangkalan tentera AS UK di Pulau Diego Garcia. Dalam laporan semalam 21 Mac. Dunia kini boleh melihat peningkatan perang yang sangat luar biasa serangan ke atas pusat nuklear dan pangkalan tentera AS UK itu membuktikan bahawa Iran mempunyai teknologi peluru berpandu yang tepat. No molek-molek 5 atau seluruh Israel. Tapi saya ambil contoh Dynamo Ning menunjukkan pembuatan senjata di Iran itu maju dan hebat. Kalau dia lancar pergi satu tempat pun tepat dan boleh pergi jauh. Bukan 2,000-2,500. Tak lebih pada tu lagi. Apa ke 3,000 sampai ke 4,000 adalah lebih canggih, lebih maju daripada semua yang orang duk sangka Dulu pelbagai analisis yang dibuat oleh pakar perang kata hanya 2,000-2,500 tu ya. Tapi ni sampai ke 3,000 lebih dan 4,000 lebih. Dan diberi laporan oleh CNN, Wall Street Journal dan macam-macam akhbar pro-Israel dan Amerika. Malah akhbar Israel sendiri seperti The Times of Israel hari ini memberi perincian yang sangat ngeri tentang kesan serangan tersebut di kawasan selatan Israel itu jika laporan CNN dan Wall Street Journal sebelum ini menyentuh tentang aspek geopolitik tapi laporan Time of Israel serta dengan Jerusalem Post dan lain-lain lagi memfokus kepada kesan kemanusiaan di lapangan. Time of Israel dia sebut jumlah mangsa tu dia sangat besar, iaitu lebih 100 orang cedera di Dimona dan Arad, dua bandar tu. 11 orang berada dalam keadaan parah, termasuk seorang kanak-kanak lelaki berusia 12 tahun di Dimona dan seorang lagi kanak-kanak perempuan berusia 5 tahun ni di bandar Arad. Di pihak tentera Israel, IDF pun mengesahkan bahawa sistem pertahanan mereka gagal memintaskan sekurang-kurangnya 2 peluru berpandu balistik Iran. Hak ni, hak gi ke Dimona dengan Arab. Tak masuk lagi hak sapa ke seluruh Israel. Dan surat khabar Time Israel itu kata sasaran Iran itu adalah pusat penyelidikan nuklear Shimon Peres sebagai tindak balas serangan Amerika Syarikat ke atas kemudahan nuklear Natanz di Iran pada hari yang sama. Perdana Menteri Netanyahu pula menyimpakkan, dia kata semalam, sebagai malai yang paling sukar dan berikrar akan terus menyerang Iran di semua perolehan, tak kira mana pun. Di Iran juga ada laporan musnah yang besar-besaran akibat serangan balas Israel dan Amerika, termasuk serangan terkena pada sebuah hospital Andimishk dan komplek pelancongan Ahwaz yang mengorbankan sekurang-kurangnya seorang kanak-kanak. Situasi ini menunjukkan bahawa
perang ini telah berubah dah, perang di antara Amerika, Israel dan Iran ni telah menjadi perang terbuka yang tak kira serai semata. Di mana kedua-dua pihak ini berani menyasarkan kawasan ada orang ramai. Tak kira mana-mana pun deh. Ini adalah sangat bahaya. Dia bukan gigomo kawasan tertentu, tapi gigomo habis. Tak kira mana-mana tempat. Saudara-saudara semua. Inilah apa yang disebut oleh para penganalisis bahawa Iraq akan menang. Bukan menang di medan perang lawan Amerika dan lawan Israel, kerana Amerika dan Israel terkuat dari segi senjata, ada duit kaya dan macam-macam, dan disokong oleh kebanyakan negara Eropah pula. Zaman ada segitu, Iraq akan kalah. Tapi Iraq menang kerana dia dapat bertahan disebabkan Amerika dan Israel tak dapat menghancur dan mengalahkan Iraq 100%. Kalau sekat tu pun Iraq sudah dianggap menang, saudara-saudari semua. Terima kasih kerana menonton dan kita jumpa lagi dalam bahagian akan datang. Sekian, wassalam.